Assalamualaikum dan salam sejahtera kelas. Okey, hari ni siapa dah makan? Semua sihat? Apa khabar? Ada yang bawa bekal ke? Ada. Berapa ramai? Wah, ramai juga. Bagus. Alhamdulillah. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran kita hari ni, jom kita baca doa dulu. Amin. Okey, baik, sila duduk semua. Okey, cikgu nak tanya lah. Siapa cikgu nak tanya? Siapa kat sini balik sekolah ada main game? Ramai tak main game? Angkat tangan. Wah, ramainya. Kau main game apa selalu? Main game FIFA? Lagi? Game apa? Mobile Legend. Oh, Mobile Legend. Teacher selalu nampak Mobile Legend tu dekat TikTok selalu lalu. Okey, 5 minit. Okey. Cikgu nak tanya, biasa kalau telefon korang tengah mati kan, tengah main game tu, korang buat apa? Korang cas kan? Kalau cas tiba-tiba tak boleh nak guna, elektrik terputus, korang buat apa? Apa yang berlaku? Internet pun tak ada, tak boleh nak main game lah kan? Betul. Jadi kalau untuk main Mobile Legend, kita perlukan apa? Kita perlukan elektrik. Bagus. Tapi pernah tak korang terfikirlah kan, dari mana datangnya elektrik yang digunakan untuk cas telefon, untuk guna peralatan elektrik, macam TV, hidupkan PC korang tu, hidupkan mesin basuh, microwave, lagi apa? Banyak lagi. Okay, hari ni kita akan belajar tentang sumber tenaga yang digunakan untuk menghasilkan elektrik, iaitu tenaga boleh diperbarui dan tenaga tidak boleh diperbarui. Okey, kat Malaysia ni kita gunakan tenaga elektrik daripada mana? Siapa boleh jawab? Tenaga solar. Betul. Tapi tenaga solar baru-baru ni je kan. Sebelum tenaga solar kita gunakan apa? Ada yang tahu tak? Okey, kalau tak tahu kan. Kita gunakan tenaga daripada arang batu. Okey, untuk pengetahuan korang, tenaga boleh diperbarui ialah tenaga yang boleh diganti semula secara semula jadi dan tidak akan habis dalam masa yang singkat. Contohnya macam tadi, siapa jawab? Matahari, tenaga solar. Lagi angin, air, lagi biomas. Contoh matahari akan terus bersinar setiap hari. Oleh itu tenaga solar boleh digunakan berulang kali. Seterusnya, siapa tahu tenaga tidak boleh diperbarui? Tu apa? Okey, tenaga tidak boleh diperbarui ialah sumber tenaga yang mengambil masa berjuta-juta tahun untuk terbentuk, dan boleh habis apabila digunakan. Contohnya macam? Betul, arang batu. Pandai Rizal jawab. Selain tu, petroleum, gas asli. Jika kita menggunakan petroleum secara berlebihan, satu hari nanti sumber tersebut boleh habis. Okey, cikgu nak main teka-teki lah. Korang kan pandai kan? Tadi ramai boleh jawab. Okey, baik, murid, sekarang kita mulakan permainan. Cikgu teka, korang jawab. Teka soalan ni adalah teka siapakah saya. Saya muncul setiap pagi. Saya memberi cahaya dan haba. Apakah saya? Siapa boleh jawab? Betul, pandai Dayan. Muhammad Dayan pandai jawab apa? Matahari. Seterusnya, saya digunakan untuk menghasilkan petrol. Saya berada di dalam bumi. Apakah saya? Mira jawab apa? Petroleum. Betul. Sebab tadi cikgu ada cakap apa? Menghasilkan petrol kan? Pandailah. Okey, seterusnya siapa boleh jawab? Saya bergerak tetapi tidak dapat dilihat. Saya boleh memusingkan terbin. Apakah dia? Apa dia? Angin. Pandai dia. Okey, seterusnya soalan dia. Saya berwarna hitam, digali di dalam tanah. Apakah saya? Arang batu. Pandai Mirul. Okey. Sekarang kita main pilih kategori. Sekarang cikgu akan tunjukkan game ni. Soalan, korang cuba jawab, okey? 1, 2, 3, okey? Korang try jawab. Okey, kelas. Tenaga boleh berbarui. Apa dia? Nampak salah. Siapa jawab ni? Thank you very much. Okay, soalan. Lagi apa? Okay, siapa tak jawab ni? Itu lah, lajunya.
Cepat ke korang nak jawab ni? Okey, masa tamat. 16 skor. Tahniah kepada semua yang dapat jawab. Okey, pandai korang jawab tadi. 16 skor kan? Okey. Cikgu ada berapa soalan? Apakah maksud tenaga boleh diperbarui? Siapa boleh jawab? Pandai Raf. Raf jawab apa? Sumber tenaga yang boleh diganti semula secara semula jadi. Pandailah. Okey, soalan kedua. Siapa nak jawab? Berikan 2 contoh tenaga yang boleh diperbarui. Tadi dah banyak dah soalan dan kuis tu. Matahari dan angin. Pandai. Pandailah. Derisha jawab. Okey, soalan ketiga. Berikan 2 contoh tenaga tidak boleh diperbaharui. Siapa nak jawab? Ada tak nak jawab? Pandai. Petroleum dan arang batu. Saya banyak lagi kan? Pandai. Pandailah Miro jawab. Okey. Baik, murid hari ini kita telah belajar bahawa terdapat 2 jenis sumber tenaga, iaitu tenaga boleh diperbarui dan tenaga tidak boleh diperbarui. Okey. Kita perlu menggunakan tenaga ni semua dengan bijak supaya sumber tenaga dapat dimanfaatkan oleh generasi akan datang. So, korang kena jimat-jimatlah guna tenaga elektrik. Kalau tak nak guna tu, kena tutuplah switch dia. Selain menjimatkan untuk keselamatan juga. Faham? Pandai korang. Okey. Mungkin sebelum kita tamatkan kelas kita, cuba jawab satu soalan terakhir cikgu. Jika diberikan pilihan, apakah kamu akan memilih tenaga solar ataupun petroleum untuk masa depan? Dan mengapa? Kamu boleh jawab. Apa Johairi? Johairi jawab tenaga solar. Sebab jimat. Pandailah Johairi. Sebab kalau petroleum kenapa? Nanti habis. Cepat habis. Okey, bagus. Terima kasih atas kerjasama semua murid. Jumpa lagi dalam kelas akan datang. Jangan lupa buat homework, nanti teacher bagi dalam grup WhatsApp. Okey? Semua ada kan dalam grup WhatsApp kan? Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum.